Ini bukan nak temberang korang apa semua, dia memang nak shutdown habis. Habis. Saya nak kasih clear semua barang dalam ni. Bang, memang nak jual rugi ke apa ni bang? Bos gila lah. Bro, nak tolak 3,5 je. Betul-betul dia nak bagi clear ni. Yang display tu semua clear. Ni, Lamiva ni. Dekat semabuk perdana ni, kita tengok barang-barang dia. Harga memang dia bagi pukul habis. Shutdown. Habis. Licin kan barang Dia punya harga pun boleh tahan murah. Ameh, go. Barang yang 700 jadi 400. Yang 3,000 boleh jadi 1,000 lebih. Meja belajar, meja office. Kualiti baik. Jangan risau. Kau tengok dia punya harga. 300. Habis. Tak ada repeat lagi. Daripada serendah 400. Memang dah potong habis. Kabinet TV ni. Besar macam ni. Siap kabinet tepi dia. 1,600. Tu pun nak clearkan tu. Habis. Ni. 3,5. Kabinet perhiasan macam ni. Selalu harga dia mahal tau. Kau tengok ni. 550 bang. Bar macam ni mahal kan. Mana ada. Ni. Last. 1,800 je. Semua saya nak Lego harga paling murah 200. 200. Siapa cepat dia dapat. Tengok tilam yang ada kat sini. Serendah 100. Kau boleh pilih. Yang ini memang padu punya best. Set bilik tidur serendah 800 komplit. Sofa dia pun best tau. Kau boleh pilih warna lah. Kualiti dia jangan cerita. Memang baik. Biar betul yang tu. Kabinet tu baru RM460. Yang ini. 500 dia bagi. Daripada sofa, katil, meja makan, macam-macam design ada. Sampai ke meja taman pun ada kat sini. Ni aku nak tunjuk korang ni. Kabinet dapur dia. Nak tengok tak harga dia. Nampak shutdown habis. 299 je. Ada yang 400, ada 500. Pandai-pandai dah pilih. Shutdown sale dekat Lamiva. Semabuk perdana Melaka tu.